Assalamualaikum dan salam kecemerlangan semua. Saya Cikgu Atikah daripada PT PAN. Untuk video kali ini, sama-sama kita akan belajar subjek Bahasa Melayu tahun 5. Topik 11, tajuknya ialah kata imbuhan sisipan. Apa itu kata imbuhan sisipan? Kata imbuhan sisipan ialah imbuhan yang menyisip di bahagian tengah kata dasar. Maksudnya di sini, kata imbuhan sisipan akan hadir di tengah-tengah kata dasar. Terdapat 4 contoh kata imbuhan sisipan. Yang pertama ialah yang kedua yang ketiga dan yang keempat in. Jika nak mengingat dengan lebih mudah kata imbuhan sisipan, murid-murid boleh ingat sebagai Emma Welin. Sekarang kita lihat pula kepada contoh ayat yang menggunakan perkataan yang mempunyai kata imbuhan sisipan. Ayat yang pertama, bau bunga-bungaan di taman itu semerbak. Di sini perkataan semerbak ada menerima kata imbuhan sisipan Ayat yang kedua, bunyi gerodak kedengaran apabila tabung itu jatuh. Di sini perkataan yang menerima kata imbuhan sisipan ialah gerodak, di mana terdapat kata imbuhan sisipan Ayat yang ketiga, bilik yang selerak itu kepunyaan abang saya. Di sini perkataan yang mempunyai kata imbuhan sisipan ialah selerak. Imbuhan sisipan yang terdapat dalam perkataan ini ialah Ayat yang keempat, sastera Melayu moden ialah sastera sinambung daripada sastera Melayu lama. Di sini kata yang menerima imbuhan sisipan ialah sinambung. Imbuhan sisipannya ialah imbuhan in. Kita sampai di sini sahaja. Kita akan jumpa dalam video yang seterusnya. Sekian, terima kasih.